Hi guys, Trisha dekat sini dan aku sekarang dekat Katong Bus Station. Hari ni aku nak challenge diri sendiri untuk book tempat duduk dekat sebelah orang yang tak kenal dan buat kawan dengan dia. Aku juga hanya ada 3 peluang je untuk teka dengan betul apa dia punya background. Nervous jugalah sebab tak kenal kan. Harap-harap okey lah. Alright, sekarang ni bus dah sampai and nak masuk. Tukanya. Hi. I nak interview you boleh tak? Kalau ramai-ramai orang dalam bas ni, saya dekat sebelah Philip. Okay, kalau berdasarkan pakaian saya rasa sangat hipster, sangat Y2K, modern, kerja dalam bidang media. Tak, saya nak tengok bag dulu boleh? Baru kita tengok tulis apa harga. First, my power bank and charger. Of course, my iPad. Kalau macam ni, saya rasa semua orang dah tahu dah kot. Mesti student kan sebenarnya. Ya. Rapid question boleh tak? Okay. Suka duduk dekat tingkap ke dekat aisle seat? I prefer duduk sini. Kalau duduk dalam bas, suka diam ke suka pasang muzik? I prefer pasang muzik. Lagi satu, jenis yang planner ke jenis yang spontan? I'm planner atau spontan. Faham? Okay, itu sahaja daripada kami. Thank you so much Tulip for, chatting with me. Selamat.